kehebatan maritim orang Melayu di Funan ini. Mereka ini sehinggakan dikenali sebagai kerajaan maritim dan hebat dalam membuat saliran penanaman dan hebat dalam mengeluarkan garam, pandai buat garam. Tok nenek kita ni kapalnya besar, berpuluh-puluh, beratus-ratus kapal ada. Sehingga tadi tulis oleh dalam artikel oleh Richard. Ini satu artikel, banyak lagi sebenarnya artikel ada dengan saya. Saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu macam mana nak buat kapal. Tok nenek kita adalah pelajar. Bila saya sebut Rom belajar daripada orang Melayu bina kapal, semua orang terkejut. Saya kata tak ada yang terkejut pun, sebab jika anda mengkaji daripada atas, Melayu itu wujud semenjak 2000 BC. Yang saya buat dalam genealogi, anak cucu kepada Midian. Midian itu adalah anak Nabi Ibrahim. Ini disebut dalam Notes of the Pentateuch oleh Thomas Braithwaite dalam buku 1840. Dan sebenarnya banyak lagi data-data Malay ini disebut dalam klasik. Orang Rom belajar buat kapal dengan orang Melayu. Bagi saya statement ni sangat bagus. Kita selalu dihidangkan dengan kehebatan bangsa luar, empire luar. Apa salahnya kita nak terima kehebatan bangsa kita sendiri, bangsa Melayu tu? Sampaikan rasa pelik bila kita boleh buat satu benda yang hebat. Tengok berapa teruknya kita dah didoktrinkan, Mak Saleh doktrinkan kita. Sampai kamu punya bangsa dulu bangsa yang lemah. Tengok tak? Kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Melayu adalah tentera dari neraka lah. Pesilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Pulau Singapura diserah secara percuma kepada orang putih. Pulau Pinang dipajak kepada orang putih. Tak mampu halau penjajah yang datang bersilih ganti. Siam pun tak mampu nak kalahkan. Nak lawan komunis pun orang putih kena bantu. Nak lawan dengan Indonesia pun orang putih kena bantu. Dah merdeka hampir 70 tahun pun masih lagi tak boleh nak kuasai ekonomi negara sendiri. Orang putih makan nasi lemak tu je macam beruk. Orang Korea masuk masjid teruja macam beruk. Pelakon antarabangsa baru puji Malaysia sikit terus bagi pangkat datuk. Kesian orang-orang Melayu. Sangat apologetik, lemah dan tak ada apa kemampuan. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap? Sakit hati macam mana pun, ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan. Ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada ilmuwan di Malaysia ini. Kerana apa? Kerana dalam tinta sejarah Melayu tidak ada apa-apa. Kesian orang Melayu. Terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita. Kau bayangkan, dulu katanya orang Rom belajar buat kapal dari orang Melayu. Profesor cakap, zaman dulu kita ni hebat gila. Ajar Rom cara bina kapal, siap belayar sampai dunia hujung. Tapi sekarang, feri rosak. Tunggu tender 3 tahun. Kapal karam pun kena viral dulu, baru gerak siasat. Kalau Rom betul-betul belajar dari kita, Titanic pun selamat. Sebab tunggu kelulusan bajet dulu. Ilmu buat kapal tu mungkin dah tenggelam. Sekali dengan sejarah agaknya. Dikatakan baru ni orang Rom datang ke alam Melayu untuk belajar membuat kapal dan juga berbagai lagi dakwah yang lain. Jadi ini telah menimbulkan pelbagai polemik di kalangan masyarakat kita. Jadi jempol kurang senang bila isu sejarah menjadi bahan gurauan dan bahan jenaka media sosial. Baru-baru ini, publik Malaida sendiri dibuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, seorang profesor dari International Islamic University Malaysia, yaitu Solehah Yaakob, membuat pernyataan yang langsung viral dan menuai kontroversi. Dalam sebuah ceramah yang beredar di media sosial, ia menyebut bahwa bangsa Rom kuno disebut pernah belajar membuat kapal dari orang Melayu. Pernyataan ini tentu saja langsung membuat banyak orang bertanya-tanya. Karena dalam kajian sejarah maritim dunia, teknologi kapal bangsa Rom selama ini dikenal berkembang dari peradaban Mediterania seperti Fenisia dan Kartago, bukan dari Asia Tenggara. Alhasil, bukannya mendapat pujian, klaim ini malah langsung diserbu kritik. Dan yang menarik, kritik tersebut bukan datang dari luar negeri,
melainkan dari pengamat dan netizen Malaides sendiri. Banyak yang menilai klaim tersebut terlalu jauh dan tidak didukung bukti sejarah yang jelas. Di media sosial Malaides, sindiran pun langsung bermunculan. Ada yang menulis dengan nada sarkastik, kalau begitu nanti dibilang juga, Julius Caesar orang Melayu. Dan inilah profesor yang sama yang menyatakan orang Melayu purba boleh terbang dan juga mengajar orang Cina ilmu kungfu terbang. Ramai sejarawan telah menegur perkara ini sebagai satu penyelewengan sejarah yang tidak berasas dan menegaskan bahawa sejarah mesti berpaksikan bukti yang sahih, bukan mitos, bukan fantasi. Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda, ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat, tapi juga memecah belahkan rakyat. Seperti yang disebut oleh Dr. Sahul Hamid, seorang pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, pseudo-history melemahkan masyarakat dengan mencipta realiti yang palsu dan juga dipengaruhi dengan naratif kebangsaan yang tidak benar. Dan inilah sebabnya Arkib perlu diberi mandat dan dana tambahan untuk melancarkan inisiatif sejarah digital nasional agar bahan sejarah yang sahih boleh diakses secara terbuka dan digunakan di sekolah serta universiti. Kita mesti mendidik rakyat agar tahu membezakan antara sejarah yang disahkan dan juga sejarah yang direka. Tiada sebarang bukti arkeologi ataupun catatan sejarah yang menunjukkan tamadun Rom kuno mempelajari teknik pembuatan kapal daripada orang Melayu. Ini menurut pakar sejarah teknologi Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Emeritus Dr. Wan Ramli Wan Daud, yang menyatakan persamaan antara kaedah pembuatan kapal orang Rom dengan orang Melayu hanyalah kebetulan dan bukan hasil pengaruh langsung ataupun pertukaran teknologi. Terdahulu, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Soleha Yaakob mendakwa teknik pembinaan kapal tamadun Rom zaman dahulu dipelajari daripada pelaut Melayu. Okey guys, betul ke orang Rom ni belajar buat kapal dari orang Melayu? Atau kita sebenarnya tengah overclaim level dunia Marvel? Okey, kau dengar sini. Isu baru ni sebab ada seorang pensyarah tempatan kata pelaut Melayu kita ni ajar orang Rom buat kapal perang. Bunyi dia macam sedap lah kan. Tapi bila kau tak check timeline, dia akan terus hancur lah isu ni. Rom bina kapal masa perang Punik pertama 264 sebelum Masihi. Jom Melayu abad ke-7 Masihi. So itu bukan gap 50 tahun Ini adalah 900 tahun jaraknya. Dan bukan dekat ya dek. Ini macam nak kata iPhone ni belajar dari Nokia lah buat phone guna daun pisang kan. Lepas tu bila orang tanya mana sumber? Senyap. So ini bahaya tau. Bukan sebab Melayu ni tak hebat, tapi sebab cara kita umumkan teori tu tanpa bukti tu yang buatkan kita ni hilang kredibiliti. Dr. Azizi Osman dari Asia E University terus buat kajian 15 buku surat. Dia periksa semua rekod ni satu persatu, semua manuskrip dan semua catatan Rom. Tak ada satu bukti pun pertukaran teknologi kapal. Kalau benda sebesar itu berlaku, mestilah ada rekod. Dan Rom ni pula bukan kaleng-kaleng Dia orang catat semua benda. Tapi jangan silap, pelaut Melayu memang hebat. Jom Melayu tu semua engineering genius. Tapi nak bangga pun biarlah dengan ilmu, bukanlah cerita dongeng macam ni. Kalau nak buat hipotesis ilmiah, sepatutnya macam ni. Mungkin pelaut Asia Tenggara yang disebut dalam catatan Rom itu merujuk kepada pelaut Melayu. Ini boleh dibincangkan lah. Ada asas, ada logik dia kan. Tapi bila kita buat klaim terus-terus ni, kita sendiri merosakkan reputasi bangsa, akademik dan institusi. Kadang-kadang kita ni terlalu nak menang naratif sampai lupa proses ilmu tu perlukan disiplin. Nak angkat bangsa boleh, tapi janganlah sampai kita hilang fakta. Bangga itu wajib, tapi biarlah dia datang dari kebenaran dan bukan khayalan. Sebab apa? Sebab aku pun Melayu and aku bangga jadi orang Melayu. Aizudin Samni, Ideas that move Malaysia forward. Bangga dengan sejarah sendiri itu bagus, tapi kalau terlalu dipaksakan, yang muncul bukan kebanggaan, melainkan bahan tertawaan.